Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Teknikal Malaysia Melaka, diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor, Ahli Lembaga Pengarah dan Pegawai-Pegawai Kanan Universiti. Hadirin dimohon berdiri. Kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa dan bersama tawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila binti Kamaluddin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Rizal bin Saleh, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, merangkap pengurusi Anugerah Akademik Universiti 2024. Yang berusaha Profesor Dr. Zadil Ahada bin Zakaria, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti. Yang berusaha Profesor Madya Insinyur Dr. Suhaimi bin Misha, Pengarah Pusat Kecemerlangan dan Kesarjanaan Akademik KAIS, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Anugerah Bitara Kesidang 2025. Calon-calon Anugerah Bitara Kesidang 2025, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UTM mendepani perubahan. Selamat datang ke Majlis Anugerah Bitara Kesidang 2025. Lembut berarak, awan nan permai, menyapa senja di ufuk saujana. Tersusun madah, selamat mengurai, dengan bismillah, majlis bermula. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Jalan-jalan ke Kota Melaka, singgah membeli di Pekan Nyalas. Tirai dibuka, majlis kita pun bermula. Menghimpun cendekia dalam himpunan berkelas. Adalah dimaklumkan bahawa majlis pada malam ini adalah Majlis Anugerah Bitara Kesidang 2025. Penganjuran pada tahun ini merupakan edisi kedua selepas diperkenalkan buat julung kalinya pada Majlis Makan Malam Convocation UTM kali ke-20 pada tahun lalu. Objektif utama penganjuran Majlis Anugerah Bitara Kesidang 2025 adalah bagi mengiktiraf sumbangan ahli akademik, pentadbir dan pelaksana. Tema Anugerah Bitara Kesidang 2025 ialah memacu transformasi digital dalam semangat kebersamaan dan harmoni. Dua kategori utama adalah seperti berikut. Pertama, Anugerah Akademik Universiti. Anugerah Akademik Universiti telah mengambil konsep Anugerah Akademik Negara sebagai rujukan. Anugerah ini adalah satu manifestasi pengiktirafan yang berprestij universiti kepada ahli akademik yang cemerlang dalam pengajaran, penyelidikan, penulisan, penerbitan dan inovasi ke arah mewujudkan ahli akademik yang tersohor di peringkat kebangsaan seterusnya di persada dunia. Sebanyak 17 kategori Anugerah Akademik Universiti iaitu Anugerah Penerbitan Buku, Bidang Sains dan Teknologi serta Bidang Sains Kemanusiaan dan Sains Sosial, Anugerah Penghasilan Makalah Jurnal, Anugerah Kualiti Makalah Jurnal, Anugerah Khas Kumpulan, Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk, Anugerah Penyampaian Pengajaran Inovatif, kategori Pengajaran Transformatif, Pengalaman Pembelajaran Imersif dan Inovasi PDP TVET, Anugerah Khas Kumpulan, Kumpulan Penyelidikan, Anugerah Khas Kumpulan Community, Anugerah Penjanaan Pendapatan, kategori Individu dan kategori PTJ, Anugerah Penyelidikan, Anugerah Pengajaran, Anugerah Akademik Harapan, Anugerah Tokoh Akademik, Anugerah Khas Pentadbir dan Anugerah Khas Pelaksana diberikan kepada pentadbir dan pelaksana yang berkaliber, memberikan sumbangan yang membanggakan serta menjadi role model terbaik kepada warga kerja yang lain. Sebanyak 4 kategori Anugerah Khas Pentadbir dan Anugerah Khas Pelaksana iaitu Anugerah Pentadbir Terbaik, Anugerah Pelaksana Terbaik, Anugerah Khas Khidmat Komuniti dan Kesukarelawanan, dan Anugerah Khas Sukan dan Rekreasi. Penerima Anugerah Bitara Kesidang 2025 akan menerima sebuah trofi, wang tunai bernilai RM4,000 dan sijil. Manakala Sagu Hati menerima wang tunai bernilai RM500 dan sijil. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Rizal bin Saleh, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berusaha Profesor T.S. Dr. Nur Effendi bin Tamaldin, Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Yang berusaha Profesor Dr. Zahril Adha bin Zakaria, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Pegawai Perikanan Universiti, penerima-penerima anugerah Bintara Kesidang 2025 yang diraikan pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UTM mendepani perubahan. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang penuh bermakna ini untuk Majlis Anugerah Bintara Kesidang 2025. Majlis ini menjadi ruang untuk kita menghargai kecemerlangan warga UTM sama ada dari kalangan akademik, pentadbir mahupun pelaksana yang telah menunjukkan dedikasi terbaik dalam amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Hadirin yang dihormati, di UTM, kejayaan tidak lahir daripada satu usaha sahaja. Ia datang daripada gabungan kepakaran, pengalaman dan komitmen semua warga kerja pensyarah yang membimbing, penyelidik yang tekun, mencari jawapan baru serta staf pentadbiran dan pelaksana yang memastikan segala urusan berjalan dengan lancar. Inilah ekosistem akademik yang menjadikan UTM terus utuh dan berkembang. Dalam dunia pendidikan, kecemerlangan bukan hanya soal pencapaian besar, tetapi juga hasil kerja harian yang dibuat dengan penuh keikhlasan dan profesional. Sama ada merancang kuliah, mengurus data pelajar, menyediakan persikan pembelajaran atau memudah cara penyelidikan, setiap tindakan kecil memberi kesan besar kepada kualiti universiti. Malam ini kita meraihkan mereka yang telah menunjukkan usaha ini dengan penuh dedikasi. Pada malam ini, kita meraihkan dua kategori utama. Anugerah Akademik Universiti untuk mereka yang menyerlah dalam pengajaran, penyelidikan, inovasi dan pendekatan digital. Manakala anugerah khas pentadbir dan pelaksana, ianya adalah untuk menghargai staf yang memastikan operasi universiti sentiasa teratur, cekap dan berkesan. Malam ini menggambarkan budaya harmoni, kebersamaan dan rasa saling menghargai yang telah lama menjadi identiti UTM. Dalam universiti, tiada kejayaan individu yang berdiri sendiri. Semuanya terhasil melalui ekosistem sokongan sesama warga kerja. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua dekan, timbalan dekan, ketua jabatan, pensyarah, pegawai dan staf sokongan yang telah sentiasa menjadi tulang belakang kejayaan para penerima anugerah pada malam ini. Kecemerlangan mereka adalah hasil sokongan anda semua. Kepada para penerima anugerah, setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan. Teruskan kecemerlangan anda kerana sumbangan anda memberi kesan besar kepada masa depan UTM. Buku dibuka, ilmu dicari. Di Menara Gading tekun mengabdi. Cemerlang warga mengangkat martabat diri. UTM gemilang kerana bakti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik,
majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor atas ucapan tadi. Demikianlah sebentar tadi tayangan montaj Anugerah Bitara Kesidang 2025 yang memaparkan kecemerlangan serta inspirasi warga akademik dan pentadbir UTM bagi menyemarakkan lagi pencapaian pada masa akan datang. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita ke acara kemuncak pada malam ini, majlis dengan ini menjemput yang bahagia pengerusi lembaga pengarah, yang bahagia Naib Chancellor dan para hadirin sekalian untuk menikmati jamuan malam yang telah pun disediakan. Dipersilakan. Dan untuk makluman, sepanjang majlis makan malam ini kita akan diiringi dengan persembahan nyanyian dari unit kebudayaan UTM bersama Kelab Virtuoso. Dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat berjamu selera. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di ruang cahaya sinar pelangi. Lalu kau tersenyum, ku menyesali
Assalamualaikum semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kami pihak Witoso amat besar hati kerana dapat bersama-sama memeriahkan majlis yang penuh perhargaan dan penuh kehormatan ini. Di sebab itu saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat anugerah bidara untuk hari ini. Dan kami juga akan mendengarkan beberapa lagu dan ada beberapa penyanyi selepas ini yang akan mendengarkan lagu-lagu yang sweet and class. Okay? Jadi selamat menjamu selera semua. Enjoy the show. Okay, untuk next song, terimalah Sedetik Lebih. Siapa yang tahu boleh nyanyi sekali ya? Sambil-sambil makan. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencintai sedetik lebih. Selepas selamanya. Dikala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, aku bersyukur adanya kamu. Oh, biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia, ku bersyukur adanya kamu. Oh, ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa.
sempat selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum and good evening everyone. My name is Ika Barna and I will perform Sway by me. Like a flower
Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat malam selera. Kasih hilang tiada bicara, setelah cintaku kau ulang. Rintihan rindu terus melanda, redup cahaya oh hati lara. Sinlah kiranya aku bersalah, detik
Mesra suaramu kini berbeza, gagah sembunyi sedih. Kenangan lalu menusuk jiwa, manis seindah berganti pedih. Carilah ku dalam hatimu, sayang sebelah kau rindu. Hanya pintaku kasihmu kekal setia. Usah biar ku terus terluka. Apabila bersamamu debaran darah harus mengalir cinta. Lahir selamanya, berilah ku cupang sayang, biar terukir wajah kasih tercipta. Berilah ku cupang sayang, biar terukir wajah kasih tercipta. Oh, kasih tercipta. Kini ku mengerti, walau deritaku rela kiranya kau baginya. Baik, hadirin sekalian, berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan Virtuoso. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, meneruskan acara pada malam ini adalah sesi penyampaian anugerah. Untuk itu, majlis menjemput timbalan-timbalan Naib Chancellor dan Yang Berusaha Profesor Madya IR Dr. Suhaimi bin Misha, pengarah KAIS, untuk menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM, untuk menyempurnakan penyampaian anugerah. Dipersilakan. Gaya hidup sihat dan aktif melalui penglibatan dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Penerima anugerah khas sukan dan rekreasi adalah Encik Muhammad Zarlizan bin Zakaria dari Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Dipersilakan. Beliau telah mewakili negara dalam acara sepak takraw di Sukan C Kuala Lumpur tahun 2017 dan Cambodia pada tahun 2023. Beliau juga merupakan seorang jurulatih pasukan kebangsaan bagi sukan sepak takraw di Asian University Games tahun 2018. Beliau pernah dinobatkan sebagai olahragawan UTM sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2023. Tahniah kepada penerima. Baiklah, kategori seterusnya ialah Anugerah Pentadbir Terbaik. Anugerah Pentadbir Terbaik merupakan anugerah tertinggi bagi kategori pentadbir di UTM.
Anugerah ini diberikan kepada pentadbir yang menunjukkan kecemerlangan dalam kepimpinan organisasi di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa. Hadirin sekalian, penerima anugerah pentadbir terbaik adalah Teknologis Dr. Ruziah binti Ali dari Penerbit Universiti. Dipersilakan. Sepanjang kerjayanya, beliau telah memimpin berbagai jawatan kuasa universiti dan kebangsaan. Beliau juga dilantik sebagai ahli lembaga pengarah World Foundation. Profesor Madya Insinyur Dr. Muhammad Faris bin Mat Basar dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dengan tajuk buku Pico Hydro with Simple Reaction Turbine. Dipersilakan. Atau dijemput wakilnya atau wakil beliau. Sumber air yang terhad menjadikannya sesuai untuk aplikasi sistem hidro. Dan penerima sagu hati bagi kategori ini ialah Profesor Madya Teknologis Dr. Nurul Akmal Imran dari Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi dengan buku yang bertajuk Introducing Big Data, A Data Management Perspective for Newbies. Dengan tajuk buku Inclusive Learning, Guide for New Educators. Silakan. Buku ini merupakan sebuah
pengalamannya dalam bidang pentadbiran bekalan data. Beliau merangka strategi pengajaran bagi menangani kelemahan sebuah pelajar dengan fokus pada objektif pelajaran, analisis konsep dan pentadbir yang diketuai oleh Dr. Muhammad Rusdi bin Yaakob dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik. Dipersilakan ketua dan ahli kumpulan naik ke atas pentas. Tahniah kepada penerima. Dan seterusnya, pengajaran inovatif dan pengajaran transformatif. Anugerah ini bertujuan Dr. Masni Azian Zak Akiah dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Perbuatan. Dipersilakan. Beliau adalah seorang pendidik yang berpikir
Seterusnya, anugerah penyampaian pengajaran penekanan terhadap Technical and Vocational Education and Training (TVET). Ini merangkumi pedagogi yang inovatif, pentafsiran alternatif dan persekitaran pembelajaran kondusif dan interaktif. Penerima bagi anugerah penyampaian pengajaran inovatif untuk kategori inovasi PDP TVET ialah Encik Muhammad Rafi Omar dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Mekanikal. Dipersilakan. Dijemput ketua serta ahli kumpulannya untuk tampil ke pentas. Kumpulan ini berjaya membangunkan penyelidikan ini telah memberikan sumbangan kepada bidang penyelidikan, penerbitan, inovasi dan pengkomersialan di peringkat universiti, kemajuan universiti dan masyarakat serta mendapat penarafan 5 bintang oleh Pusat Kecemerlangan COE. Calon-calon akhir adalah seperti di paparan skrin. Baik. Penerima anugerah khas kumpulan penyelidikan ialah kumpulan MRG Microwave Research Group yang diketuai oleh TS Dr. Maizatul Elis binti Mior Said dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Dipersilakan ketua dan ahli kumpulan untuk naik ke pentas. Kumpulan ini memberikan kumpulan Penerima anugerah khas kumpulan komuniti ialah Dr. Muhammad Rusdi bin Yaakob dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektrik dengan projek Knowledge Sharing Transfer Program dan Train of Trainers peringkat antarabangsa kepada pelajar luar negara bagi program pemantapan bahasa Inggeris Hello Talk. Dipersilakan ketua dan ahli kumpulan naik ke atas pentas. Program Knowledge Sharing Transfer Program dilaksanakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Muar, Sekolah Kebangsaan Tanjung Johor, Pengajian Bahasa Militer dan Universiti Engineering Solutions.
didukung oleh Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektrik dengan projek program pengenalan bagi sistem komponen pintar bertenaga solar kepada penduduk kampung halaman Kuba. Dipersilakan Ketua Ahli Kumpulan dan Responses. Penjanaan pendapatan kategori individu. Penerima anugerah penjanaan pendapatan ialah seorang staf yang beriltizam, terlibat secara menyeluruh dalam perkongsian kepakaran melalui pelbagai bentuk dan kerjasama yang menyumbang kepada penjanaan pendapatan universiti dan memberi impak kepada pembangunan dan visibility universiti. Calon-calon akhir adalah seperti di paparan skrin. Penerima anugerah penjanaan pendapatan kategori individu ialah Teknologis Dr. Suraya Zainuddin dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Dipersilakan. Untuk makluman hadirin sekalian, nilai keseluruhan kos projek yang telah dihasilkan ialah RM498,759. Manakala hasil penjanaan pendapatan terkumpul ialah Dan penerima sekolah Anugerah seterusnya adalah anugerah penjanaan pendapatan kategori pusat tanggungjawab. Calon-calon akhir adalah seperti di paparan skrin. Penerima anugerah penjanaan pendapatan kategori pusat tanggungjawab ialah Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Dipersilakan Dekan Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer Profesor Madya Teknologis Dr. Rostam Effendi bin Hamzah untuk menerima anugerah. Dipersilakan. Hadirin sekalian, pusat tanggungjawab ini telah pun menghasilkan pendapatan terkumpul berjumlah RM1.13 juta. Dan penerima
Anugerah Bintara Kesidang. Dan kita akan berehat seketika dengan persembahan nyanyian dari Kelab Virtuoso. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya akan nyanyikan lagu Dengarkanlah by Sheila Majid. Berkedipan bintang di langit meneman bulan, menyaksikan memadu asmara di sebalik awan. Dengan
nampak masa keseorangan je. Boleh join? Jadi Boleh join marilah. Boleh kita join duet lah nak? saya dekat sini. Untuk lagu terakhir ni, kita bagi lagu duet satu. Boleh? Okay. Saya harap semua terhibur dengan lagu terakhir kami. Siapa yang tahu lagu duet ni kita boleh nyanyi sama-sama. Annie Zakri. Annie Zakri dan dengan Syamil. Syamil. Okey. Jadi, terimalah. Aku cinta. Aku cinta. Nak turun tadi? Nak kita turun? Tak turun? Mana? Kasih rasakan cinta, tak mudah ku percaya. Setelah senja tawanan
Baik hadirin sekalian, berikan tepukan yang paling gemuruh kepada kumpulan Virtuoso. Dan kini kita meneruskan lagi acara dengan penyampaian hadiah Anugerah Bitara Kesidang 2025. Dan Hadirin tinggal sekalian, ayuh 4 kita sahaja. berikan, ya betul, ayuh kita berikan perhatian sepenuhnya terhadap 4 anugerah terakhir ni. Ya betul Fatuna. Dan majlis sekali lagi menjemput yang berbahagia Datuk Naib Chancellor serta Div-Div Kehormat untuk mengiringi dan menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti bagi menyempurnakan penyampaian Anugerah Bitara Kesidang 2025 yang seterusnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, dimulakan dengan anugerah penyelidikan. Anugerah ini adalah bagi mengiktiraf staf yang telah menghasilkan penyelidikan ke arah proses penemuan dan penerokan ilmu. Anugerah ini diwujudkan untuk menggalakkan lebih banyak inovasi hasil penyelidikan di kalangan staf akademik UTM. Penerima anugerah penyelidikan ialah Profesor Madya Teknologis Dr. Faiz bin Arif dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Kecemerlangan dan pencapaian beliau dalam bidang pendidikan dalam 2024 beliau telah mendapat pembiayaan pendidikan antarabangsa, 1 bulan industri, 1 bulan kebangsaan, 3 bulan universiti, Anugerah Penghasilan Makalah Jurnal. Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah yang banyak menerbitkan artikel jurnal di jurnal berindeks dan berimpak tinggi. Penerima Anugerah Penghasilan Makalah Jurnal tahun 2024 ialah Dr. Ahmad Jamal Abdullah Al-Gubri dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Dipersilakan. Pengiktirafan diberikan kepada kuantiti penerbitan artikel di jurnal berindeks seperti ISI, SSCI, Scopus dan WOG. Jumlah keseluruhan penerbitan adalah 67 artikel. Tahniah kepada penerima. Dan seterusnya kita beralih ke Anugerah Akademik Harapan. Anugerah ini mengiktiraf ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber. Penerima anugerah ini ialah seorang ahli akademik yang beriltizam, terlibat secara menyeluruh dan menyumbang kepada penemuan serta pembangunan ilmu dan memenuhi aspirasi universiti sebagai jentera pembangunan negara dan dunia ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia sejagat. Calon-calon akhir adalah seperti di paparan skrin. Dan penerima Anugerah Akademik Harapan ialah Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izdiah Idris dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Dipersilakan. Beliau telah memulakan kerjaya sebagai KK pada tahun 2010 dan kini pensyaratan berkelayakan universiti telah berhenti sebagai doktor yang berhasil aktif pengajar dan menjadi lagi 30 serta mahasiswa masuk 4 jam kerja. Beliau
Rizal Muhammad Hanafi dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Mekanikal. Dan penerima sambutan yang ketiga ialah Dr. Khairul Fazli Samad dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan. yang telah menerajui secara holistik bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan pentadbiran akademik. Dan dimaklumkan, tiada menerima anugerah tokoh akademik bagi tahun ini. Baik, majlis memohon yang bahagia, pengerusi LPU dan juga div-div kehormat untuk terus kekal di atas pentas, dan majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila Kamarudin untuk menyampaikan cenderahati tanda terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Dipersilakan. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Saya Muhammad Mawardi Abdullah dan saya Fatona Salihuddin, pengacara pada malam ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Anugerah Bitara Kesidang 2026. Malaysia madani, rakyat disantuni.